Bos, review kereta saya boleh? Roy bandel! Taklah bos. Dia nakal. Saya baik. Nama saya Syaiful. Bro, orang baik tak pernah mengaku sendiri baik tau. Ya ke? Ya. Oh, macam tu Sedan keluaran kebanggaan negara yang dikeluarkan berasaskan Mitsubishi Lancer yang pernah hangat pada awal tahun 2000 yang kini menjadi pilihan abai kanjur malam minggu. Wira Sedan GL guys. Wow, very clean. So guys, dengan enjin 1.5 liter 4G15, engine bay full repaint purple HKS, inline 4 injection liquid coolant, dah upgrade open port air filter, piping semua Semco, fuse box pun tiada lagi, dah pasang ultra racing bar, air viper pakai bluetooth, kemas sangat, nak cari salah pun susah. Real man use 3 pedal. Alamak, dengan 120 horsepower. Top speed dia. Tu saya kata bos, jangan samakan kami dengan Roy Bandel. Level kita tak sama, kan? Ya. Tak. Roy Bandel tetap ayahanda. Salam ayahanda. Kami tumpang lalu setiap alam. Macam tu je pergi. 160 je bos. Kalau bawa weh. 110. Had kelajuan kebangsaan. So guys, owner sebaya dengan kereta Fighter Wira sepanjang zaman. Kereta ini, kereta full restore repaint Lotus Green. Custom hood depan Lip Mirage, fender custom, lampu belakang original, nombor plate acah-acah budak baik, bonnet belakang terus sakiti, lampu depan wajib masuk air, sport rim biar murah, janji tayar mahal. Disk depan Evo 3, disk belakang Wira 1.6. Kata Fighter, tinted aquarium. Itu je tak faham bos. Dengan tinted cerah macam ni, muka macam ni, takkan tak lepas roadblock, kan? Betul? Tak. Macam betul. So guys, benda yang saya suka pasal kereta ini, windscreen pecah tak apa, janji tak ada markah putih. Seat depan custom, seat belakang original lagi. Manja-manja tapi budak masjid. Dah upgrade Android player, switch, syukur kot lagi. Remote steering, horn, pakai niat. Lampu-lampu tekan sini. Ada ambience light, aircon. Bawah sejuk. Macam kutub utara. Glove box, banyak benda tak berguna. So guys, exhaust custom blast pipe, healing chair. Yakin single. Inilah bunyi dia. Wow, killers. So guys, like, follow, comment, share untuk review kereta seterusnya. Bos, jangan buka app saya boleh? Hati tak kental jangan review. Aku pasti dek, kau akan terkenal kat 1 KL nanti.